Okay, aku dah siap pasang charge, nozzle, isolator. Hari ni aku beli kabel gelang. Biar ni kecil sikit, aku nak masuk ni tak boleh. Dia akan masukkan sikit. Dah boleh lah. Yang ni aku letak neutral sebelah kanan, left. Nanti aku tak tengah bagi dia ada gap. Yang ni brand Nippon 63M. Ni aku pakai bush 2 sama dengan pipe 3 suku. Dia akan masukkan wire 6mm. Okey, nak buat wiring ni di bahagian DB pula. Ya, aku pakai ni terminal block. Untuk sambung masuk sini lah neutral. Lepas tu atas tu masuk ke terminal block. Sorry. Sini akan masuk sini. Betul. Ni kena adjust ni. Tak nak bagi sombak banyak. Masuk sini lah neutral, keluar sana. Dia akan masuk terminal block. Dah terus masuk ke sini, dia akan pecah dua sini. Ambil daripada terminal block. Nanti aku adjust macam mana.